Kalau antara king crab dengan lobster, korang pilih yang mana? Cuba komen. Kalau lobster, komen lobster. Kalau king crab, komen king crab. Ini ketam, ini udang. Benda yang tak sama. Okey. Kalau untuk king crab, dekat sini saya ada 3 harga, 498, 598 dengan 698. Siapa-siapa yang nak makan lobster yang saiz kilo setengah tadi tu, Boston lobster itu 298. So terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung yang support saya. Baik. Okey, ini luar. Saya ada 3 buah restoran. Mari jom kita keluar. Saya ada 3 buah restoran dekat sini 1, 2, 3. Okey. Luar bahagian dalam ada aircon, bahagian luar open air. Okey, yang mana kalau nak reserve bahagian dalam, jangan lupa bawa tempahan. Okey, dalam dia terhad sebab ada aircon. Free aircon. Okey. So jangan lupa singgah ke nasi lemak dekat sini. Bukan setakat ada lobster, ada udang ada king crab saja. Dekat sini saya ada nasi lemak ayam, nasi lemak burung puyuh. Lepas tu saya ada ikan bakar. Saya ada banyaklah menu kat sini lah. Nak chicken chop, lamb chop, udang galah, menu murah-murah yang RM20-30 pun ada. So makan mengikut kemampuan. Kalau ada rezeki, salah ke tidak seumur hidup sekali makan king crab? Tolong komen. Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah.